Ini ulasan aku selepas minggu aku guna Xiaomi 15 Ultra. Hai guys, buat kembali lagi. Aku rasa dah lebih daripada seminggu aku gunakan Xiaomi 15 Ultra. Dan aku rasa ini merupakan salah satu smartphone flagship yang terbaik ada pada tahun ni. Jadi dalam video ni aku nak share pada korang pengalaman aku gunakan Xiaomi 15 Ultra ni lebih daripada seminggu. Adakah berbaloi untuk korang beli? Jom aku share. Xiaomi 15 Ultra ni masih mewarisi DNA daripada version sebelum ni. Perubahan ketara ni ada pada bang kamera yang lagi besar dengan susunan juga berbeza. Xiaomi 15 Ultra juga lebih curve kali ni pada bahagian body ala-ala Honor Magic 7 Pro. Kalau korang daripada pengguna Ultra sebelum ni, aku rasa mungkin korang tak akan rasa perubahan yang ketara. Yang aku dapat ni ialah warna white dengan ada finishing pada corak back panel. Memang licin kalau korang tak gunakan casing pada smartphone ni. Selain tu juga, selepas aku gunakan seminggu, aku notice yang berat telefon ni macam tak balance. More berat pada bahagian kamera berbanding aku gunakan Honor Magic 7 Pro, tapi stay bagi genggaman yang selesa pada aku. Yang tak best ialah Xiaomi 15 Ultra ni stay pada IP68 berbanding flagship lain yang menawarkan sehingga IP69. Untuk aku lebih suka warna silver chrome yang mana design dia ala-ala kamera Leica. Apapun taste ni bergantung kepada korang sendiri. Xiaomi 15 Ultra juga mendapat perubahan pada skrin dengan kecerahan 3200 nit yang sangat best untuk kegunaan outdoor. Dengan skrin bersaiz 6.73 WQHD+ AMOLED, skrin ni juga support sehingga 120Hz. Warna yang Xiaomi bagi pada skrin ni memang cukup aku suka dengan detail dan tone warna yang hampir sama dalam keadaan yang sebenar. Menggunakan Xiaomi Shade Glass 2.0 yang mana aku tak pasti lagi dia punya ketahanan, tapi Xiaomi claim 25% peningkatan dalam drop resistant. Masih mengekalkan setup kamera 50MP untuk main kamera, 50MP untuk ultra wide dengan sensor 1 inci daripada Sony. Xiaomi 15 Ultra ni terus mempertahankan keupayaan fotografi dalam flagship. Hasil gambar kali ni lebih autentik dengan kontras yang lebih realistik, shadow yang lebih sharp dan memberi efek yang lebih neutral dan cinematic. Tapi pemprosesan image Xiaomi ni masih ada sedikit kelemahan kalau nak dibandingkan dengan Google Pixel. Korang mungkin akan perasan yang inconsistent dalam white balance dan edge detection, terutamanya dalam keadaan cahaya yang mencabar. Tapi kali ini Xiaomi bagi perubahan besar pada kamera telefoto dia dengan 200MP yang jauh lebih besar daripada model sebelum ni. Kamera telefoto ni bukan sekadar mampu untuk snap gambar yang lebih detail, tapi juga lebih banyak cahaya dalam keadaan low light. Xiaomi juga claim yang mana sensor pada telefoto ni boleh serap sehingga 136% lebih banyak cahaya berbanding 14 Ultra. Jadi kalau sebelum ni korang dah zoom dalam keadaan gelap agak kurang memuaskan, kali ni Xiaomi dah baiki isu tersebut. Selain itu juga, sistem auto macro yang lebih pintar membolehkan Xiaomi 15 Ultra ni secara automatik boleh tukar kamera ultra wide ke close up shot yang lebih cepat. Dia menyelesaikan masalah minimum focus range sensor utama yang besar. Dilengkapi dengan Leica Vibrant dan Leica Authentic Mode serta Pro Mode untuk kawalan manual yang penuh. Xiaomi 15 Ultra ni menawarkan pengalaman fotografi yang lebih fleksibel, lebih profesional dan lebih impresif, tak kira dalam keadaan ultra wide, zoom ataupun micro. Jadi ini adalah salah satu kamera dengan telefoto yang terbaik yang pernah Xiaomi buat untuk kali ini. Xiaomi 15 Ultra dikuasakan oleh Snapdragon 8 Elite dengan 45% peningkatan prestasi daripada sebelum ni. Dengan 16GB RAM dan 512 storage yang tersedia dekat factory mobile, menjadikan salah satu flagship dengan storage yang besar dan laju setakat ni. Xiaomi juga menaik taraf sistem penyejukan dengan Ice Loop 2 chamber vapor yang membantu untuk menstabilkan suhu ketika korang gaming berat. Aku dah cuba beberapa game dengan setting serta FPS yang tinggi dan telefon ni mampu handle dalam keadaan baik tanpa overheating. Xiaomi 15 Ultra ni hadir dengan HyperOS 2.0 yang berasaskan Android 15 yang membawa peningkatan terutamanya dalam AI seperti AI writing, AI subtitle, AI image, tapi sedikit menyusahkan sebab korang memerlukan internet untuk gunakan certain AI ni. Dibekalkan dengan bateri berkapasiti 5410 mAh yang aku rasa walaupun lebih kecil daripada version China yang support sehingga 6000 mAh, tapi stay beri pengalaman
penggunaan yang panjang. Dengan teknologi terbaru daripada Xiaomi ni, Xiaomi mampu mengekalkan kapasiti bateri yang besar tanpa membebankan saiz serta berat telefon ni. Untuk pencasan, telefon ni menyokong 90W dan 80W wireless charger yang membolehkan korang cas daripada 0 sehingga 80% kurang daripada 30 minit. Selain itu juga terdapat top speed mode yang membolehkan untuk korang percepatkan lagi pencasan, tapi suhu akan naik sedikit. So, kalau korang nak smartphone dengan fast charging, ini salah satu pilihan yang terbaik yang ada. So guys, dengan tanda harga RM5,199 untuk Xiaomi 15 Ultra, korang rasa berbalik tak untuk korang beli? Kalau korang nak dapatkan 15 Ultra ni dengan free gift yang bernilai lebih pada RM1,000, aku dah sediakan link dekat bawah. Korang boleh beli kat situ. Jadi, kita jumpa next video. Aku akan shoot lagi beberapa video tentang Xiaomi 15 Ultra. Nantikan konten aku dekat channel Factory Mobile. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share video ni. Factory Mobile, your gadget solution.